Halo guys, saya John So hari ni saya ada satu customer, dia pinjam 5,000 lah. So Kak, sini 5,000 Okay. Kak kerja dekat mana? Saya kerja dekat Gelang Patah. Oh, Gelang Patah. Kerja sebagai apa? Operator kilang je. Oh, okay. So you mana dapat tahu kita punya syarikat? Saya tengok dekat TikTok. Lepas tu saya rasa macam okey. Sebab tu saya datang sini. Oh, boleh. So ini pinjaman untuk apa? Ni hari tu kan banjir. Saya nak uruskan rumah lah. Lepas tu perayaan dah dekat kan. Oh, banjir lah. Oh, tengok. Sini 1,000 lah Kak. Okey. Ui, teruk lah. Guys, tengok. Banjir mana teruk ni. Okay, boleh. So, you rasa macam mana kita punya urusan dengan kita? Baju tak? Okey, dapat loan tu cepat. Saya ingat susah tau nak dapat loan ni. Tapi sangat cepat lah. Tak macam syarikat luar. Banyak tolak. Ada yang minta deposit juga. So, you rasa kita punya syarikat betul-betul ke tipu-tipu punya? Saya rasa betul-betul lah. Sebab ni pun ada office kan. 4,000. Okay, sini 5,000 Kak. Okay, thank you John. Sebab bagi saya lulus loan ni. Thank you. Boleh, tak ada masalah Kak. Okay.